Saya nak bagi tahu, cikgu tidak pernah membanding-bandingkan murid dia. Ini jujur, ini fakta yang perlu dijelaskan kepada semua ibu bapa. Pertama, memang saya setujulah dengan apa pandangan Dr. Anwar. Bukan kerana saya setuju tu beliau cenderung ataupun bersama sealiran kesefahaman dengan saya. Tapi sebenarnya saya yakin ramai pun ibu bapa di luar sana pun bersetuju. Ramai yang juga salah faham tentang peperiksaan ini. Betul, saya akui saya antara salah seorang manusia dalam Malaysia ni yang mungkin salah faham pada awalnya peperiksaan ini adalah peperiksaan untuk pertandingan. Dulu-dulu, kita zaman kecil-kecil dulu, biasa kita dengar kalau sesama keluarga lah contohnya, makcik dengan makcik dengan keluarga sepupu lah, saudara mara, bertanding. Anak kau berapa A? Anak aku berapa A? Anak kau lepas tak? Jadi, kita kena akui bahawa itu adalah satu senario yang kita tidak boleh berpatah balik. Betul, memang ada orang cuba membanding-bandingkan. Bagaimana pula dengan mereka yang menggunakan keputusan peperiksaan itu untuk penilaian yang betul kepada anak dia? Contohnya, dia melihat anak dia, okey, dapat berapa? Oh, dapat 2A je. Ataupun kita ambil yang cemerlang lah. Oh, dapat 5A UPSR contohnya. Okey, awak dah oleh kerana awak cemerlang, awak perlu pergi ke pendidikan yang lebih tinggi, yang lebih baik. Itu bagi ibu bapa yang memandang peperiksaan untuk anak dia saja. Orang lain berapa A, dia tak peduli. Orang lain ramai dapat A banyak ke, dia tak peduli. Sebab dia rasakan A itu untuk anak dia, bukan A itu untuk orang lain. Sama juga kalau dia keputusan dia kurang cemerlang. Awak dapat berapa ni? Dapat 1A je. Ataupun ambil contoh saya sendirilah. Saya dapat 2A. 2A je. Okey, kalau 2A ni lebih baik kita pergi sekolah harian biasa. Kita perbaiki balik apa yang patut dibuat. Ini bagi ibu bapa yang memandang ke arah individu. Penilaian individu. Jangan ambil senario jiran-jiran ke ataupun 2A je. Teruk. Jangan macam tu. Betul, ada. Bukan kata tak ada. Zaman kita dulu ada. Tapi nak bagi tahunya, itu sebahagian kecil yang berpandangan begitu. Dan ada juga kita pernah lihat orang yang mungkin dia kurang berjaya di pendidikan, tapi akhirnya dia berjaya di hujungnya. Ada juga kita tengok, berapa zaman saya rasa, zaman saya pun ada juga. Kita tengok ada yang cemerlang. Straight A SPM contohnya. Straight A. Akhirnya ke mana? Dengar-dengar pergi luar negara jadi tak apa-apa. Jadi kita, itu kecil. Dan jangan kerana faktor kecil itu, kita nak dijadikan ianya satu benteng mengatakan bahawa peperiksaan ini merosakkan. Nak ambil ujian lesen pun kena ada periksa. Tak lepas 42 markah, dapat 41/42 pun tak boleh nak lulus. L. Jadi ujian ni penting untuk kendiri. Bukan ujian ni ataupun peperiksaan itu untuk orang lain. Yang menjadikan orang lain tadi, suka saya dengan senario tadi tu, apabila cikgu, saya nak bagi tahu, cikgu tidak pernah membanding-bandingkan murid dia. Ini jujur, ini fakta yang perlu dijelaskan kepada semua ibu bapa. Tidak ada guru-guru yang membanding-bandingkan kecuali faktor tambahan lah. Contohnya, kita dah duduk dalam dunia media sosial. Orang nak membanding-banding sekolah mana terbaik, sekolah ni, cikgu ni yang mengajar terbaik, cikgu ni. Cikgu akan mengajar mengikut pedagogi yang telah dipelajari. Dan cara penyampaian itu adalah berbeza-beza. Tidak boleh kata cikgu tu pandai, cikgu tu lah sempurna. Kalau cikgu tu sempurna, mari kita ambil cikgu tu, pergi sekolah yang kampung-kampung, ajar budak tu. Sempurna tak? Pernah tak kita fikir cikgu cemerlang ataupun guru-guru yang dikatakan hebat mengajar, pergi hantar sekolah kampung ataupun sekolah-sekolah bermasalah, kita tengok dalam 5 tahun. Cemerlang tak sekolah tu? Mungkin cemerlang, mungkin tidak. Maknanya cikgu itu mengajar mengikut kesesuaian dan keselesaan beliau untuk mengajar dan mendidik anak murid. Berbanding dengan penilaian orang luar. Oh, cikgu mesti mengajar sekian-sekian dan akhirnya mendesak untuk cikgu tu membuat perbandingan. Ini salah. Siapa orang luar tu? Ibu bapa lah. Mana ada orang tepi jalan tiba-tiba nak marah cikgu. Mestilah ibu bapa dalam sekolah tu yang terlibat anak dia. Jadi ibu bapa kena main peranan. Yang pertama,
perbandingan peperiksaan. Yang kedua, cikgu-cikgu. Ramai orang tuduh. Cikgu ni lah yang buat perbandingan, cikgu lah yang kira markah, cikgu lah yang taksir tak betul. Cikgu ditekan. Kena ingat, cikgu di bawah KPM. Dia ada satu lagi kuasa besar yang mengawal dan mengongkong cikgu-cikgu ni sendiri. Saya dedahkan hari ini. Siapa dia yang di atas cikgu? PPD. Pejabat Pendidikan Daerah. Dan saya kena dedahkan hari ini juga, siapa yang berkuasa di atas PPD ini? JPN. Jabatan Pendidikan Negeri. Mereka ini saling, kalau sukan dikira macam main badminton lah, atau main pingpong. Saling berpukul-pukulan tanpa henti. Nak tengok siapa jatuh. Siapa yang terlepas. Siapa yang terlepas, kena. Kalau tak terlepas, boleh sambut, okey. Ni JPN, PPD, kesian. Ramai juga kawan-kawan kita cikgu yang jadi orang PPD, orang JPN. Mereka dah tahu selok-belok dalam tu. Baru tahu kenapa jadi macam ni. Baru tahu kenapa birokrasi yang berlaku. Dan di kalangan ketiga-tiga level ini, ada satu lagi kuasa besar yang mempengaruhi ketiga-tiga ini adalah KPM tu sendiri. KPM ni lah. Dan majoriti dalam KPM bukan cikgu. Bukan asalnya daripada guru, bukan asalnya daripada pendidikan. Ada sebahagian kecil mereka yang saya boleh katakan daripada PTD. PTD ni pegawai takbir diplomatik. Dia bukan ada kaitan pun dengan pendidikan. Tetapi dia menguruskan pentadbiran. Tak apa. Tapi mereka ni antara yang mempengaruhi keseluruhan ni. Dan satu lagi level yang dipanggil tangan-tangan gaib yang pernah kita sebut-sebutkan yang mengganggu peperiksaan ini adalah bersifat tidak baguslah, apa benda yang menentukan ni adalah pejabat menteri. Mungkin menteri kata saya tak cakap pun, saya tak suruh pun. Betul. Saya pernah jadi pegawai menteri. Memang menteri tak suruh, tapi kita buat bagi melengkapkan kapasiti keperluan menteri. Kita minta tolong jabatan, kita minta tolong SUB, kita minta tolong KSU. Tolong lengkapkan maklumat ni. Tolong dapatkan maklumat ini untuk kita beri kepada menteri. Sama ada menteri guna tak guna, tu cerita lain. Ini perkara-perkara yang perlu kita tengok balik. Sebab apa saya sebut benda ni? Sebab mereka inilah, tertolak cikgu lah di sekolah. Kerana mereka inilah yang menyebabkan berapa ramai dapat A. Sekolah mana yang terbaik? PPD mana yang cemerlang? JPN mana yang meningkat? Dan akhirnya KPM claim, wah, dasar cemerlang. Menteri pun umum, akulah menteri hebat. Nampak tak? Bermula daripada A je. Berapa jumlah A? Kalau kurang jumlah A, berapa pula gagal? Berapa ramai yang tak lepas pergi peperiksaan? Yang kita tengok baru-baru ni, menteri dedahkan berapa ramai yang tak ambil SPM. Lebih 10,000. Apakah faktor tak ambil SPM? Jadi banyak faktor yang menyebabkan peperiksaan itu telah diganggu fokus dia. Itu yang dimaksudkan oleh Dr. Anwar Ahmad, yang juga saya faham benda itu. Dan kita bagi tahu sejelas-jelasnya kepada ibu bapa. Peperiksaan ini hanya untuk penilaian kendiri. Pentaksiran kendiri. Tidak ada keperluan untuk dibanding-bandingkan atau tidak ada keperluan sekadar untuk prestasi rekod yang mana menteri boleh umumkan, okey, alhamdulillah tahun ini peperiksaan UPSR contohnya bagus. Dalam keadaan track yang bagus, walau bagaimanapun ada lagi murid-murid yang tercicir. Yang ini kita perlu intervensi dan perlu kita fokuskan untuk bantu mereka supaya mereka boleh pergi ke tingkatan menengah. Itu patutnya pengumuman menteri. Bukan, okey, tahun ni negeri Johor yang terbaik. Contoh. Ataupun negeri Kedah paling baik. Contoh. Tak ada. Dia kena bagi tahu prestasi murid keseluruhan yang mengambil UPSR ini meningkat sedikit atau meningkat baik disebabkan faktor tadi. Ni saya nak berdedahkan pada awak, pada semualah. Kenapa A ni wujud? Melalui jumlah markah.
Ni ramai orang tak perasan. Saya nak ajaklah ibu bapa pergi tengok kat sekolah anak-anak ataupun tanya kat cikgu-cikgu. Tanya cikgu lah pegang markah tu. Berapa markah nak dapat A? Dan berapa markah gagal? Untuk makluman semua, saya nak bagi tahu, saya agak sedih sebenarnya. Saya dapati yang gagal ini, markah dia 22 markah. Baru gagal. Bermakna murid yang dapat 25 markah, 23 markah, dia belum gagal. 23 markah rasa-rasanya layak ke nak lulus? Saya agak terkejut apabila dia direndahkan grade. Makna level A ni 80, tak salah saya 82 atau 80 markah. Dah A. Dia beza pula. A, lepas tu B, dia ada A plus A, lepas tu B plus B. C plus tak ada dah. Ada C, D, E, F. Gagal. Gagal ni 22 markah. Maknanya, kita zaman saya, yalah saya nak cakap dengan orang audiens, boleh check balik zaman dulu kita, markah lulus berapa? Paling kurang 40. Ataupun 45. Saya tanya kawan-kawan, orang-orang senior-senior, ada yang sebut kat saya, Cikgu Izzat, dulu kita markah 50 baru lulus. Maknanya zaman dulu memang patutlah zaman dulu orang cerdik-cerdik. 50 baru lulus, maknanya orang IQ dia tinggi. Sekarang ni zaman saya 40. Maknanya siapa yang di lapangan tu umur-umur bayi-bayi saya memang 40 markah lulus. Makna tinggi jugalah jika dibandingkan sekarang. Budak-budak kita, tak payah cerita budak lah, anak-anak saya 22 markah dah lulus. Maknanya IQ dia direndahkan lagi. Bukan ditinggikan lagi. Jadi kat sini saya nampak macam tak betul. Peperiksaan telah dicacah-marbakan fungsi dia. Telah dirosakkan dia punya objektif dia. Dan memang ramai dah bincangkan benda ni. Ini bukan benda baru. Dan daripada zaman Menteri Pendidikan tu, zaman sekolah dia pun lagi, dia dah menghadap peperiksaan. Dan waktu dia naik jadi peguam dia pun, dia tak fikir ke dia menghadap peperiksaan juga di universiti. Nak jadi peguam bukan senang. Kena ada belajar berapa tahun. Lepas tu kena ada ambil ujian peperiksaan. Kalau macam tu kita masukkanlah peperiksaan untuk jadi peguam. Kita tengok lagi. Cacah marba tak mahkamah tu. Ataupun siapa nak jadi doktor, nak ambil peperiksaan ujian, kita tak payah. Manusia tidak boleh dipisahkan dengan ujian. Itu tak cerita agama lagi. Nasib baiklah saya tak bukan ustaz. Kan? Kalau cerita pasal dalam agama pun, setiap perkara tu ada ujian. Kalau tak ada ujian dalam hidup, kita ni tak ada pedoman. Kita ni tak ada hala tuju. Itu objektif ujian itu. Kita duk tekan-tekankan sangat. Dan kita desak supaya menteri dan juga KPM wujudkan balik UPSR dan PMR. Bukan nak suruh tiru yang UPSR tahun 80-an tu. Bukan nak suruh tiru balik PMR tahun 90-an. Bukan. Dulu kita tahu, zaman sebelum PMR, kita tahu ada LCE. Selepas LCE, LCE ni ke zaman sini lah, zaman bapak saya atas sikit. Lepas tu, kita ada SRP. SRP ni, zaman bapak-bapak kita, siapa ada SRP, dah boleh jadi kerani lah. Maknanya, zaman SRP ni, orang dia berkualiti. Betul lah, tadi kita tengok grade 50 dah, baru lulus. 49 je, gagal. Peksa. Maknanya, pening kepala. Kena belajar lebih kuat. 50 dah lulus. Ni SRP punya kawan. Geng-geng buyer-buyer SRP ni, diorang ni semua hebat-hebat. Walaupun diorang tidak berjaya dalam kerjaya, tapi siapa yang pernah ambil SRP, memang diorang ni punya pemikiran lebih jauh. Sebab tu pengalaman diorang lebih hebat. SRP. Lepas tu ditukar nama PMR. Kenapa PMR ni makin teruk? Sebab apa? Subjek makin banyak. Dulu SRP berapa subjek? Pernah tak dibuat kajian? PMR 8 subjek. Minimum. Ada yang sampai 11-12. Saya pun tak tahu apa benda masa bala dia orang belajar. Jadi, bila ada PMR, kalaulah PMR itu tidak baik ataupun tidak bagus, diperbaikilah balik. Jadi, bila kami desak, waktu itu 2014, 2013 kita desak peperiksaan ini, kita dapat tahu nak dimasukkan.
terdesak. Dia tukar nama PT3. 4 nama. PT3 ni pun, saya nak bagi tahu jujurnya, waktu itu, sama je PMR. Tak ada apa-apa perubahan. Dia tukar nama je. Dan dia gunakan TP, tahap penguasaan. TP1, TP2, TP3. Cacah marbah habis. Dan akhirnya bila dapatkan menteri-menteri yang berikutnya, terus dia masukkan. Lagi cerdik. Lepas tu tak diganti dengan yang baru. Saya nak bagi tahu juga pada audiens semualah, penonton. Yang sekarang berlaku adalah peperiksaan atau dipanggil yuasa contohnya untuk peringkat rendah. Yuasa ni, level dia adalah level peperiksaan akhir tahun. Waktu sekolah rendah ataupun zaman sekolah rendah, kita ada ujian awal tahun. Ada setiap peringkat setiap tahun. Ujian awal tahun, peperiksaan pertengahan tahun, ujian akhir tahun ataupun ujian pertengahan akhir tahun dan akhirnya baru ada peperiksaan akhir tahun. 4 layer kita setahun. Seorang murid yang bernama Cikgu Izzat dan juga kawan-kawannya seluruh negara menghadapi 4 peperiksaan atau ujian dalam masa setahun. Setiap tahun daripada darjah 1 sampai darjah 6. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. 4 peperiksaan. Sekarang dijadikan yuasa. 1 saja. Yang yuasa ni pula, dia punya grade dia ikut yang tadilah. 22 baru lulus. Dah lulus. Saya nak bagi tahu, yuasa ni pun dia tukar nama je. Dan saat video ni dikeluarkan nanti, KPM akan kelang kabut nak melarikan, membezakan yuasa ni dengan peperiksaan akhir tahun. Bukti saya bagi. Pertama sekali, bank soalan. Yuasa ni dia guna bank soalan. Bank soalan ni supaya macam pusat tuition je lah. Pergi periksa kat pusat tuition. Pusat tuition bagi periksa, lepas tu nanti dia tukar pula. Lepas tu dia bincangkan soalan ni pula. Lepas tu yuasa ni tidak berpusat. Maksud tidak berpusat ni adalah tidak ada keselarian dengan silibus yang dikatakan berpusat ini. Tidak ada. Jadi kalaulah dikatakan tidak berpusat, macam mana kita nak nilai murid di negeri A dengan negeri B dengan negeri C? Kita nak tahu silibus tu bagus ke tak bagus. Kalau silibus tu berpusat, sepatutnya semua berpusat. Tapi tak berpusat. Ikut selera cikgu pula nak pilih soalan. Ikut penilaian cikgu pula. Akhirnya cikgu disalahkan. Ini yang saya nampak. Cikgu Izzat cubalah bersangka baik. Saya cuba bersangka baik. Tapi bersangka baik yang sangat limited. Cikgu mungkin dia akan bersungguh-sungguh nak memberikan soalan yang di tahap mana anak murid dia. Boleh. Bagaimana pula dengan kelas lain? Oh, cikgu dia rasa budak ni kurang lah. Bagi rendah sikit lah soalan. Laras rendah sikit lah. Boleh pula macam tu. Jadi apa guna silibus tu dipandu kan?